Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Bangku Saman. Sebuah sekolah rendah yang beriltizam melahirkan murid berilmu, berakhlak dan berdaya saing. SK Bangku Saman mula beroperasi pada awal 1960-an dengan kemudahan asas yang sederhana. Hasil usaha penduduk kampung serta sokongan pemimpin tempatan, sekolah ini terus berkembang menjadi sebuah institusi pendidikan yang kukuh. Moto sekolah Be Smart, Be Strong menjadi pegangan seluruh warga SK Bangku Saman. Ia membawa maksud bekerja dengan penuh usaha dan memberikan yang terbaik dan akan menjadi pemangkin kepada pencapaian yang lebih kuat serta berkualiti. Kini, kepimpinan sekolah diterajui oleh Tuan Guru Besar iaitu Encik Azran bin Mamat dibantu oleh barisan penolong kanan iaitu Puan Maziana binti Abdullah selaku penolong kanan pentadbiran, Encik Nurami Hafiz bin Syafi'i selaku penolong kanan hal ehwal murid dan Puan Rafizah binti Ramli selaku penolong kanan co-curriculum. Dengan kekuatan 40 orang guru serta kaki tangan sokongan, SK Bangku Saman mendidik seramai 560 orang murid. Warga pendidik yang berdedikasi ini menjadi tunjang kepada keberhasilan akademik dan co-curriculum sekolah. Bagi menyediakan suasana pembelajaran kondusif, sekolah ini telah melalui beberapa proses naik taraf. Kemudahan baharu dibangunkan demi keselesaan dan keselamatan murid. Susul gajah ke tahun 3 dan ke Dewan. Pembinaan susul gajah yang menghubungkan bangunan tahun 3 dan laluan ke Dewan Iltizam memberikan perlindungan kepada murid daripada panas terik dan hujan lebat. Signboard pintu hadapan sekolah, selamat datang. Pintu masuk sekolah kini disediakan dengan signboard baharu iaitu selamat datang yang menjadi simbol keterbukaan, keramahan dan imej profesional SK Bangku Saman. Dinding perpustakaan pusat sumber sekolah atau dikenali sebagai PSS kini dihiasi dengan mural pendidikan yang kreatif. Suasana baharu ini meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid, menjadikan perpustakaan bukan sahaja tempat ilmu tetapi juga ruang yang ceria dan menginspirasi. Surau Ibnu Khaldun menjadi pusat pembinaan sahsiah rohani murid. Di sinilah nilai murni dan akhlak dipupuk, melengkapkan murid dengan keseimbangan ilmu dinawi dan ukhrawi. Kemudahan tempat makan murid turut dinaik taraf. Dengan ruang yang lebih bersih, teratur dan selesa, murid dapat menikmati makanan dalam suasana yang ceria. Ini menanamkan budaya pemakanan sihat dan berdisiplin dalam kalangan murid. Dewan Iltizam. Dewan sekolah kini diberi nama baharu iaitu Dewan Iltizam. Nama ini mencerminkan semangat dan tekad seluruh warga sekolah dalam mengejar kecemerlangan. Dewan ini menjadi pusat utama segala aktiviti rasmi, kebudayaan dan co-curriculum murid. Melangkah ke era digital, SK Bangku Saman menubuhkan pasukan TV PSS dan Smart Squad. Pasukan ini menjadi duta media sekolah, merakam dan mendokumentasikan segala aktiviti sekolah. Ia bukan sahaja memberi pendedahan ICT kepada murid tetapi juga membina kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kreativiti. Di sinilah lahirnya generasi yang berani mencuba, berani mencipta kejayaan. Sekolah ini bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi medan membina potensi dalam pelbagai bidang. Daripada sukan hingga STEM, daripada seni hingga bahasa, setiap langkah adalah perjalanan menuju kecemerlangan. Dalam bidang sukan, semangat kesukanan menjadi nadi kecemerlangan. Pasukan bola tampar sekolah berjaya meraih tempat ketiga peringkat daerah, membuktikan ketahanan, disiplin dan kerjasama yang tinggi. Dalam acara merentas desa, murid sekolah turut terpilih sebagai wakil daerah bagi tahun 2024 dan 2025, membawa nama sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Bakat seni turut berkembang mekar dalam kalangan murid sekolah ini. Pasukan tarian tradisional aktif menyertai pelbagai pertandingan dan telah berjaya melangkah ke pertandingan Tasim peringkat negeri pada tahun 2024 dan 2025. Keunikan persembahan mereka juga telah mendapat jemputan khas untuk membuat persembahan, membuktikan keindahan seni yang terus dipelihara dan dihargai. Dalam bidang bahasa, murid sekolah terus menyerlah dengan keyakinan dan kreativiti. Bagi bahasa Melayu, pasukan bicara berirama telah mencipta kejayaan menjuarai pertandingan secara berturut-turut, manakala wakil sekolah turut menyertai pertandingan bercerita peringkat negeri.
Dalam bahasa Inggeris, pasukan mini dokumentari berjaya meraih tempat kelima peringkat negeri pada tahun 2023, meningkat kepada tempat keempat pada tahun 2024 dan terus menyertai pertandingan pada tahun 2025. Selain itu, murid sekolah turut aktif dalam choral speaking bagi tahun 2024 dan 2025. Ini menonjolkan kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan. Dalam era teknologi masa depan, sekolah ini turut melangkah maju dalam bidang STEM. Murid sekolah berjaya menyertai tag Olimpik peringkat kebangsaan serta pelbagai pertandingan seperti EasyBot, CSI, Siasatan Jenayah dan Drone dengan pencapaian tempat ke-8 peringkat kebangsaan. Dalam pertandingan Top Young Olympian, sekolah telah berjaya meraih pingat perak, manakala dalam STEM Talent Show peringkat negeri, pasukan sekolah telah memperolehi tempat kelima. Sekolah juga aktif menganjurkan pelbagai program STEM, termasuk menjadi tuan rumah Carnival STEM peringkat negeri bagi aktiviti roket air, serta menganjurkan Hari Inovasi dan Reka Cipta STEM, Carnival STEM Kebangsaan 2024 dan program STEM in 30 Seconds dengan jaringan dan jalinan bersama Kolej Matrikulasi selama 3 tahun berturut-turut, Politeknik Kot Lantas dan IPG Sultan Mizan Besut pada tahun 2023. Setiap kejayaan ini adalah terbukti usaha, dedikasi dan semangat warga sekolah yang sentiasa bergerak ke hadapan. Dengan sokongan guru, murid dan komuniti, sekolah ini terus melahirkan generasi yang berilmu, berbakat dan berdaya saing.